Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ni saya nak tunjukkan cara macam mana nak troubleshoot attendant lah. Okay, so sebagai contoh, kita dah set semua user, ada jadual, lepas tu kita dah calculate semua, dah ada jadual ni semua dah ada jadual, dan kita dah generate monthly punch macam ni, kita dah generate. Okay, dah dapat semua. Sekarang kita confirm ada seorang ni, oh ni tak ada check out lah, tapi kita yakin dia sama dengan kita check out, ataupun dia sendiri bagi tahu dia memang ada check out. So cara nak checknya, kita ambil nombor ID ni 24100241 pada 2005. Kita pergi dekat, dia ada dua cara. Satu, kita pergi dekat access lah. Okay, kita pergi ke access, pergi access, kita ambil lah tarikh 2005 kita, sebab nak spesifik, tak nak banyak sangat, 2005 kita search. Banyak lah ni, tapi kita ambil ID je 241 pun banyak juga. Sebab kat sini kita banyak dia punya access control lah, sekali dengan attendant. So kalau kita guna cara lagi satu ni, kita dapat spesifik lah, sebab kita memang kita dah set attendant. Contoh dekat, kita klik dekat sini transaction, dia transaction banyak juga, tapi dia khas untuk attendant saja. So kita ambil 2000 bulan 214 search 214 241, ok silap, 241 kita search. ok, ada. Bila kita tengok 640 betul, tapi check out dia tak ada. ok, check out dia tak ada. So sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat attendant, dekat dia punya timetable, check in kita dari 6 sampai pukul 7, check out kita 3.30 sampai pukul 4.30 saja. ok, kat sini yang kita kena ubah, right? So cara ubah je, kita just edit je kat sini. Nak ubah kat sini lah, waktu lepas kerja check out kan, 60 minit sebelum pergi kerja, dia akan kira check out lah kalau dia thumbprint. Ini yang kita kena ubah. So kita ambil calculator. Bila kita ambil calculator, kita kira. So ni 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5. So total 8 jam tu, sampai 8.5. So kita lebihkan lah sampai cukup pukul 12. So kiranya 8.5 lah. So kita kali 60 sebab nak dapatkan minit, 480 tambah dengan 30 minit. So dapat 510 untuk sampai pukul 12. Kita buatlah 510, klik ok. So bila kita klik ok, tengok 6 sampai pukul 7, 5.30 sampai pukul 12 malam. ok, so range untuk dia check out panjang lah. ok, so bila kita dah buat benda ni, jangan lupa kita kena calculate balik. Klik ni, attendant detail report, manual calculate, pilih yang yang kita dah ubah untuk ERT punya kan, kita kena calculate balik. Pastikan masa ni sama, calculate. ok, bila dah selesai calculate, untuk jadual kita tak ubah apa-apa, masih sama 241 group A. So yang ni kita try refresh. ok, dia dah detect. ok, dia dah detect dah. Alright, itu saja untuk video kali ni. Sekian, terima kasih.